Ada satu kisah tragis berlaku apabila para saintis menemui seekor kerang laut yang sangat tua di luar pesisiran Laut Iceland. Oleh sebab mereka mahu mengetahui umur sebenar kerang itu, mereka mengambil keputusan untuk membukanya kerana salah satu cara paling tepat untuk menentukan usia kerang ialah dengan mengira gelang pada bahagian dalam cekeranya. Namun, mereka terkejut apabila mendapati kerang tersebut berusia lebih daripada 405 tahun, menjadikannya haiwan paling tua yang pernah ditemui. Penemuan ini benar-benar luar biasa dan boleh dianggap sebagai penemuan sekali seumur hidup. Malangnya, akibat membuka cekerang untuk menentukan usianya, para saintis secara tidak sengaja telah membunuh kerang tersebut. Jadi, tiada siapa tahu berapa lama sebenarnya ia boleh hidup. Yang lebih mengejutkan, kaedah ujian yang lebih baharu dan canggih mendapati umur sebenarnya ialah 507 tahun, bukannya 405. Ini bermakna kerang itu dilahirkan sekitar tahun 1499. Sehingga ke hari ini, kerang ini masih memegang rekod sebagai haiwan paling tua yang pernah ditemui. Para saintis juga berharap penemuan ini dapat membantu mereka memahami iklim pada masa lalu serta bagaimana sesetengah haiwan mampu hidup untuk tempoh yang begitu lama. Komen pandangan korang.